Bukan mudah taklukan JDT untuk klub Liga Super ketika ini, tidak usah dinafikan. Segala faktor yang dimiliki klub-klub Liga Super belum sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Harimau Selatan itu, baik dari fasiliti, struktur dan semua aspek yang berada dalam kendali JDT. Dengan kekalahan KL City semalam cukup membuktikan, juara Liga Super musim ini bakal berlabur ke bumi Johor, kata Ubaidillah. Juara bertahan, Johor Darul Tazim JDT terus mengukuhkan kedudukan di persada Liga Super selepas menumbangkan pencabar terdekat, KL City FC 4-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, semalam. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Hisco Munoz menebarkan jurang kepada 10 mata mengatasi KL City FC di tangga kedua, namun KL City FC memiliki satu perlawanan dalam tangan. Ini juga menyaksikan rekod tanpa kalah KL City FC dalam Liga Super akhirnya leboh selepas 9 perlawanan. Pada aksi terbabit, JDT yang baru menjulang Piala FA, Ahad lalu menguji gawang KL City FC pada minit ke-11 menerusi percubaan Jairo da Silva yang tepat kedakapan kunci Julian Camaraedi. Bagaimanapun, mereka memecah kebuntuan dengan 2 gol pantas dalam tempoh 3 minit sekaligus meletakkan mereka selesa dengan kelebihan 2 gol memasuki setengah jam perlawanan. Gol pembukaan mereka dihasilkan berpunca daripada sepakan sudut Oscar Arribas yang ditanduk Antonio Glauder pada minit ke-28. Kealpaan KL City FC yang kehilangan bola ketika menyusun serangan dihukum JDT dan meskipun kunci berjaya menepis percubaan Jairo sehingga terkena palang, Manuel Hidalgo pantas menyambar bola untuk gol kedua JDT pada minit ke-30. JDT menyumbat gol ketiga di hujung babak pertama selepas hantaran lolos Nacho Mendes disambut Jairo dan sekalipun penyerang itu diasak dua pertahanan KL City FC, dia tidak berdepan masalah untuk menyudahkan peluang terbabit. KL City FC cuba menguji gawang JDT menerusi percubaan jarak jauh pada minit ke-67 namun tidak cukup untuk menewaskan Ahmad Shihan Hazmi. Arribas yang menjadi perancang untuk gol pembukaan JDT mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-72 hasil rembatan deras menewaskan kunci buat kali keempat. Usaha KL City FC untuk mendapatkan gol sagu hati tidak berhasil dan keputusan 0-4 kekal berpihak kepada JDT untuk mereka merakam kemenangan ke-11 berturut-turut dalam Liga. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.